hari ni nak makan. Kita nak buka puasa kat mana hari ni? Aspiza. Aspiza. Puasa tak? Puasa. Puasa tak? Okay dah. Jomlah kita pergi pergi Aspiza. Edi turun dulu sebab Edi nak order. Ina punya bateri dah nak habis masalahnya. Nanti nak tinggal pula handphone Ina lagi satu. Betul lah. Jomlah korang. Okay, by the way, kalau korang nak beli baju ni, Ina akan letak link lah. Baju ni lawa gila. Nampak tak? Okay, kalau korang berminat dengan baju ni, Ina akan letak link dekat bawah sekali. It's cheap! Info mama tak boleh sayang, jom. Ianya murah. Ianya murah. Sekejap lawa gila. Ariel? Cepat. Jom. Diingat kelakar. Diingat kelakar. Jom. Aris, lu awak. Cicera. Jom. Tak ramai sangat. Let's go. Jom. Mama dulu. Yang mama nak duduk sini. Mana order dah? Order. Degil. Okay, boleh duduk. Ayah. Ain, kakak. Arin. Ain. Tak sabar. Kakak, berapa minit lagi? Tak tahu. Lepas tangan ke semua? Lagi 3 minit. Actually dah berbuka tapi kita orang tak dapat anything yet sebab kita orang lambat. Kita orang lambat datang. Boleh? Kita orang lambat datang. Tapi dia tak bayar air pun lagi. Air pun tak dapat lagi. So Air makan apa? Kakak tengok je. Adik tengok je. Abang cakap kalau benda tu ada satu, jangan macam tu kakak. Siap muka kakak. Makan. Hari tak puasa. Hari dah makan patutnya. Anak-anak dah harga tapi tak dapat makanan lagi. So orang nak cari anything yang boleh beli. Adalah. Tak ada apa-apa actually. Tak ada apa-apa actually nak dibeli pun. Ini macam tempat dekat atas. Tak tahu apa ada kat atas tu. Tengok je lah. Kesian anak dah harga dah. Oh, kat situ ada surau. Nice. Ada macam ada. Tengoklah apa yang boleh beli jap. Aduh. Ni ada air. Marigold coklat. Beli je lah. Untuk anak-anak minum dulu. Kesian orang. Alright. Jom. Dapat beli. Kesian anak-anak. Lapar. Tak tahu makanan dah sampai ke belum. Tapi orang lain pun dapat lambat tadi. So ya. Mana? Dah sampai dah air. Tapi tak dapat jawan lah. Minum dulu. Minum dulu. Ari mana? Minum dulu. Air tu mesti jatuh. Air ni bukan macam tu. Cepat. Air tu. Apa tu lah? Nah, minum dulu.
Duduk elok. Baik. Dah. Lega dah? Benda lain. Pak ayam minum. Sama. Air, tolong air. Dah sama makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ke Kak? Yes, sama-sama. Banyaknya saya beli. Ayam dia punya sorak mana? Oh. Ambil makan je. Order, so tak sampai lagi. Hari makan banyak. Makan pelan-pelan sayang. Kakak fokus. Orang dah habis makan. Anak-anak tengah main dengan baby. Kalau main apa? Main jari apa ni tak? Sampai film video kita ni. Bye-bye. Bye-bye korang. Terima kasih korang sebab tengok video ni sampai habis. And yup, kalau korang tak subscribe lagi, Ina minta tolong korang subscribe and follow IG Ina and like Ina punya video as well. Komen lah kalau korang nak komen. Okay, bye. Muah muah muah.